Putih melepak Wan Hadi. Oh, saling kunyit kongkang suka tu putih-putih tu. Oh, saya ada tengok ni ada soalan. Apa cerita Johor PRN? Guys, saya dah ulas story dah. Anak Johor, korang ada fikiran, korang boleh fikir lah kot. Kita nak selamatkan negara. Come on lah. Selamatkan negara saya. Fikir apa saya cakap. Kes adik Zara. Tak adalah guys. Sebab kes adik Zara ni dah slow lah. Ha. Kes adik Zara tu pun percubaan nak bagi letup juga. Pergi baca balik. Sampai mak arwah adik Zara bagi tahu tak payah berimpun. Pergi cek. Dia orang nak spark benda ni. Pergi cek. Sudah ulas lah. Tapi saya baik anak-anak Sabah pun terus cool down. Tak masuk dalam perangkap ni. Ini semua perangkap guys. Habit. Salim kunyit kongkang suka budak-budak. Dia suka budak-budak. Dia suka budak-budak. Johor dengan BN saya susah. Siapa cakap susah? 2018 kalah. 2018 kalah. UMNO kalah di Johor 2018. Kau cerita apa? Terpulang pada orang Johor lah. Anak-anak negeri Johor terpulang pada korang lah. Nak selamatkan negara ke atau kau fikir diri korang? Itu je. Takkanlah tak terkesan dengan apa yang berlaku ni. Kau nak cerita apa? Kemajuan apa? Kemajuan. Korang ada mata lah. Korang tengok semua lah. Nak cakap apa? Peluang pekerjaan. Pusat data tu berapa banyak pekerjaan tu? Pusat data yang duk bangga, pusat data, berapa biji pusat data tu. Berapa banyak peluang pekerjaan dapat? Pergi tanyalah. Pergi cek tanya-tanya. Dia orang duk sembang, kita berjaya pusat data, bla 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 bla. Kau pergi cek tengok, pusat data tu, bila beroperasi, berapa banyak peluang pekerjaan? Kalau nak dibandingkan dengan kilang-kilang. Ni Sanusi baru dapat satu lagi pelaburan ni. Sanusi Kedah tu baru dapat satu pelaburan. Kilang apa lah. Itu lagi banyak peluang pekerjaan daripada buka pusat data. Pergi cek lah. Kena ambil tahu. Jangan dengar yang kosmetik tu je. Apa benefit? Kena tahu apa benefit. Senang je kalau Hospital Sultan Aminah pun macam tu sampai sekarang. Teruk lah. Ya. Hospital Sultan Aminah tu. Johor Bahru tu. Saya pergi melawat bila? 2024 saja. Member hospital. Terkejut lagi. Macam ni lah. Ya Allah, macam mana ni? Hospital Sultan Aminah. Johor Bahru tu. Hancur. Nak salahkan siapa tu? Cerita pelaburan bilion-bilion. Data center. Kedarah, air, elektrik. Korang semua ada akal lah. Kamu lah. Mesti nak selamatkan negara lah. Okay, soalan. Sir, Mahyudin sat PH ke? Bukan, dia gini. Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia ada kes mahkamah. Telur dia dah kena pegang. Dia ada kes mahkamah, telur dia kena pegang. Menantu dia pun tak balik-balik. Dia ada kes. Bila ada kes ni yang Tuan Mahdi bagi tahu. Bila kau ada kes, kau kena pegang lah. Macam non kunyit lah. Dia sana dia ceret, sini dia ceret, situ dia ceret. Macam-macam dia ceret. So, berapa banyak negara pegang telur dia pun kita tak tahu. Itu pasal dengan Trump laju pergi sign tu. Sebab dia ada kes. So, macam Muhyiddin Yassin ni dia ada kes lah. Kena pegang telur lah. Tak boleh lah. Sehari yang tahu Salim tu lah musibat punya orang. Dia makan bayar bukan dia yang sedap. Adik pun kena sedap. Tak faham apa kau cakap ni. Siapa yang sedap ni? Kau pernah jadi mangsa ke? Kau cerita sedap-sedap ni aku tak tahu apa yang sedap. Menantu sampai sudah tak balik. Tapi ingat guys. Dalam kes Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata menantu dia wanted kan. Tapi dia tak dibekukan. Tak balik okey, tapi dia tak dibekukan. Kalau betul wanted, kenapa dia tak bekukan aset? Fikirlah. Bermakna, jeng. Mana kita tahu kan? Kenapa tak dibekukan? Pelik tak? Pelik.
Memang pelik-pelik kan. Luar tabi'i saja.